Set matlamat dengan jelas dan beremosi adalah kunci untuk mengaktifkan kuasa, minda dan menarik kejayaan. Tanpa matlamat yang jelas, hidup akan terapung-apung dan tanpa emosi yang kuat, matlamat tidak akan bertahan lama. Apa maksud matlamat yang jelas dan beremosi? Jelas, spesifik, boleh diukur, ada tarikh dan langkah. Beremosi didorong oleh rasa yang kuat seperti syukur, cinta, semangat atau impian besar. Langkah-langkah menetapkan matlamat yang jelas dan beremosi. Pertama, apa yang anda mahu? Spesifikkan. Jangan hanya cakap, saya nak berjaya. Sebaliknya tulis, saya nak capai pendapatan RM5,000 sebulan dari bisnes minyak wangi Islamik sebelum 31 Disember. 2. Kenapa saya mahu capai ini? Emosi yang mendorong. Tanya, untuk siapa saya lakukan ini? Apa yang akan saya rasa jika saya berjaya? Bagaimana hidup saya berubah? Contoh, saya nak bantu ibu ayah dan hidup bebas hutang. Saya nak rasa bahagia dan tenang. 3. Bayangkan visualisasi matlamat telah tercapai. Tutup mata dan bayangkan anda tersenyum. Syukur, pegang keputusan atau kejayaan itu. Rasa emosi, bangga, tenang, bahagia. 4. Tuliskan dan ulang setiap hari afirmasi. Contoh afirmasi. Saya bersyukur kerana saya sedang capai impian saya dengan penuh tenang dan yakin. Allah permudahkan langkah saya hari ini. 5. Doa tambah usaha tambah tawakal. Gabungkan matlamat itu dalam doa anda setiap hari. Ya Allah, aku mohon kejayaan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhiratku. Tetapkan hatiku dan bimbing aku ke arah matlamat yang engkau redai. Contoh matlamat lengkap. Matlamat, saya ingin membuka kedai fizikal untuk terapi dan wangian Islamik di Johor Bahru menjelang Jun 2026. Emosi, supaya saya dapat memberi rawatan bermanfaat kepada masyarakat sambil menampung keluarga dengan rezeki halal. Tindakan, saya akan mulakan dengan promosi TikTok 3 video seminggu dan jualan Shopee harian. Ringkasan formula, matlamat jelas, apa tambah, bila tambah berapa. Matlamat emosi, kenapa tambah, siapa tambah rasa. Gabungan fokus tambah doa, tambah tindakan konsisten.